Hey guys, korang tahu tak, ada satu makhluk ni, dia ni laju gila, lepas tu dia berbahaya. Orang takkan pernah nampak dia akan lari sana, lari sini, tengok-tengok dekat belakang kita, lepas tu dia bunuh kita. Okey, pada satu malam tu, ada sekumpulan askar ni, diorang ni tembak je semua tempat dekat hutan tu. Sebab apa? Diorang tak nampak makhluk tu. Tiba-tiba kawan dia kat sebelah tu habis peluru, so dia nak isi lah. Masa dia tengah isi tu, tiba-tiba kawan dia kat sebelah kena kelar leher. Pum! Laju gila makhluk tu lari. Kawan dia berdarah banyak gila dekat leher dia. Lepas tu tiba-tiba ada benda yang sentuh kawan dia. Kawan dia terus nak tembak. Tengok-tengok sarjan dia. Sarjan dia cakap, kita nak kena gerak dah ni. Diorang pun terus lari laju-laju sebab diorang tahu diorang tak boleh nak lawan dengan makhluk ni. Masa diorang tengah lari tu, tengok-tengok kawan dia kat sebelah kena colek dengan makhluk tu. Makhluk tu bawa dia kat tempat lain. Diorang tak nak selamatkan sebab diorang tahu tak boleh buat apa dah. Tengok-tengok kawan dia yang lain pun kena colek juga. So tinggal dia dengan sarjan je. Masa diorang tengah lari tu, tiba-tiba diorang terjumpa ada ladang yang terbiar. So bila diorang dah sampai dekat ladang tu, tiba-tiba lelaki tu nak intai lah kan, sebab dia takut makhluk tu tengah berkeliaran. Budak tu pun tanya sarjan tu, nak buat apa ni? Tapi sarjan tu suruh senyap je. Dia cakap jangan banyak cakap, intai je. So budak tadi pun intai lah balik, tapi tak ada apa-apa. Tiba-tiba sarjan dia menjerit. Dia terkejut lah kan. Dia tengoklah sarjan dia. Rupa-rupanya ada lubang hitam yang baru muncul dekat dada sarjan dia. Lubang hitam tu macam black hole. Dia akan sedut semua benda, cahaya ke, bunyi ke, semua benda. Sarjan tu jerit kuat gila. Tapi lama kelamaan, tiba-tiba suara sarjan tu semakin hilang. Sebab apa? Black hole tu dah sedut bunyi. Badan dia, kaki dia dengan tangan dia semua patah riuk. Sebab apa? Kena sedut kuat gila dalam black hole tu. Bila seluruh badan sarjan tu dah sedut dalam black hole tu, tiba-tiba black hole tu terus hilang. Budak tu pun tengah-ngah tak tahu nak buat apa. Sebab apa? Dia tahu ada makhluk tu kat belakang dia. Budak tu pun terus lari masuk dalam ladang tu. Lepas tu dia kunci pintu. Lepas tu dia letak kerusi macam hadang pintu supaya benda tu tak boleh buka. Lepas tu dia nampak katil dan dia sorok bawah katil. Dia tengok je pintu tu sebab takut ada makhluk tu masuk lah kan. Tapi tak ada apa-apa pun. Bila dah tengok tak ada apa-apa, tiba-tiba ada satu black hole muncul. Black hole tu semakin besar. Budak tu takut lah kan. Tapi tiba-tiba ada keluar makhluk daripada black hole tu. Kaki makhluk tu bukan macam kita, ada jari semua. Kaki dia tajam gila. Kalau cucuk perut tu confirm buasir punya. Makhluk tu tahu yang laki tu dekat bawah katil tu, so dia campaklah katil tu. Makhluk tu tak ada mata pun, tapi dia tahu laki tu dekat mana. Gigi dia tajam gila. Lepas tu mulut dia bila buka, besar gila nganga. Lelaki tu nangis lah kan, sebab dia takut gila, sebab dia tak bertaubat lagi. Lelaki tu tengok dalam mulut makhluk tu ada satu berbola bercahaya yang besar. Berbola tu semakin besar, tapi lelaki tu tak tahulah makhluk tu buat apa kan. Tengok-tengok ada black hole yang muncul dekat dada dia. Lelaki tu rasa macam jantung dia punya semua organ dalam badan dia semua kena hancur sebab kena sedut dengan black hole tu. Sampaikan lelaki tu tak tahan sakit, dia menggigil. Tiba-tiba lelaki tu dengar something. Dia tengok makhluk tu. Dia tengok makhluk tu punya badan berdarah banyak gila. Ada banyak peluru. Makhluk tu pun terus lari. Tak ikut pintu, tapi ikut dinding. Lelaki